Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Nek Iyah. Okey, sahabat-sahabat, hari ni Nek Iyah nak gula telur masin. Telur masin ni Kelantan panggil telur jeruk. Terengganu panggil telur masin. Okey, nak gula telur masin daun kaduk. Sebelum tu kita selawat dulu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Okey, ni sahabat-sahabat bahan-bahan dia deh. Sikit je bahan dia, senang buat kerja. Kita gunakan telur masin kan. Telur jeruk dengan air pun boleh juga, asal telur masin lah. Ni nak yang beli pasar raya begini. RM5 5 biji. Okey. Ni bahan dia deh. Apa nama dia? Bawang merah, bawang putih, lengkuas, kunyit, halia, asam keping. Lepas tu lada kering. Satang. Ni bahan asal juga lah ni, daun kaduk. Okey, sahabat-sahabat. Mula kita blend lah ni. Ni kita dulu ni. Bawang merah, bawang putih, semua ni. Ni ada kering ni nak yang buang biji dia lah, takut pedas. Sekarang kita pergi blend ni. Sahabat-sahabat ni, tengok molek ni. Ni daun kaduk, bukan daun sirih. Sekali tengok, kalau anak cucu Nek Iyah tak tahu lagi tu tau. Sekali tengok macam daun sirih. Tapi dia bukan sirih. Perbezaan dia, sirih dia tebal, daun kaduk dia nipis. Dan sirih dia bau lain, daun kaduk dia bau lain. Sirih bau sirih lah. Daun kaduk dia bau daun kaduk, dia bau dia lain. Tapi kalau kita tengok gini macam sama lah. Tengok sekali pandang macam sama. Tapi sebenarnya cara susunan daun dia pun lain. Lain. Okey. Jangan salah tukar pula anak cucu Nek Iyah tu. Kau tak tahu tu. Jadi kita siang ni. Nak siang halus-halus pun boleh. Nek Iyah suka selah-selah gini lah. Ada juga orang buat ulang tau. Orang Thailand pun dia buat ulang daun ni. Dia buat apa nama tu? Makanan dia tu. Dia buku dengan daun kaduk. Kalau tengok belakang-belakang ni takut ada ulat lah. Ni Nek Iyah cuci. Dah ni cuci pula kali ni. Nek Iyah tanam belakang rumah. Kalau orang tak suka lah bau daun kaduk ni, tak suka bubur. Tapi sedap. Telur masin ni kita koyak dulu lah. Ni. Boleh je basuh racing lalu. Takut sumbat sing.
Kalau beli dengan air tu tau, kalau juga air tu bersih, tak payah buang dia ni. Okey, sahabat-sahabat, kita masuk lagi. Okey, sahabat-sahabat, sekarang kita masuk deh. Lihat kita blend tadi ni. Kita masuk dulu biar dia keringat. Biar masuk. Kita masuk dalam pada kering dulu. Kita nak tumis sahabat-sahabat, kita rebus je ni. Kita masuk je. Bagi dia rebus kepoh kita ni masuk dulu. Bawah-bawah kita ni. Saya selalu kalau guna bahan blender, bahan yang di blend ni, saya masuk dulu. Ni apa nama ni? Kering dah ni benda ni kita ni. Masuk dah ni. Kita bubuh bismillahirrahmanirrahim satu. Okey, sahabat-sahabat, sekarang kita bubuh ni bubuh telur. Bismillahirrahmanirrahim. Okey. Kita buka api. Kita jangan kacau kuat sangat, takut telur kita acur kan. Kita suruh telur kita jadi molek. Ni sahabat-sahabat, kita buah asam keping. Sekarang kita tunggu dia masuk lah. Okey, sahabat-sahabat ni oh. Tak payah makan sodek ni. Takut ada dah kita buat telur tadi. Sebab santang tu bergelupuk mana takut lekat lah. Sodok benda ni. Sebab kalau kita bubuh apa nama ni, tengah gelegok dia akan acur gitu ni. Tengok cepat comel gini. Tapi kita kena sodok lah sikit dengan benda ni. Patak kuali ya. Okey sahabat-sahabat, naik bubuh dari jagung.
tu ni. Apa nama ni? Daun. Rebus selah. Lepas tu buat garang. Garang jangan buat banyak deh. Sebab telur masing tu dia masing tu. Sekarang gula kita pun dah masuk. Tu api. Okey, sahabat-sahabat ni gula telur masing kita. Sedap macam tu ni. Nak ya tak makan nasi hari ni sebab nak ya puasa hari ni, hari Isnin kan. Tu awak sahabat-sahabat, gula telur masing daun kaduk ni sedap sangat. Bau daun kaduk tu wanginya. Memang sedap lah, cuba sekali. Faham pun senang cari, senang buat. Okeylah sahabat-sahabat, nak mohon maaf lah segala kekurangan sana sini ni, mohon maaf sebesar-besarnya deh. Dan terima kasih banyak lah support nak yang subscriber lama, subscriber baru, yang support nak dari dulu sampai sekarang. Nak doakan anda semua semoga berada dalam rahmat Allah sentiasa, dimurahkan rezeki, dipanjangkan umur, disihatkan tubuh badan. Amin, amin ya rabbal alamin. Okey sahabat-sahabat, hok mana tok subscribe lagi tu, tolong nak deh subscribe. Subscribe nak okey, kita jumpa di lain video. Bismillah, Allahu akbar. Bye bye.